wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Kita tengok makna dia. Dah Nabi pilih doa ni, kalau Nabi kata ni, kita nak tengok makna. Ya, makna kadang-kadang besar, maknanya hebat. Maknanya kita baca tak berasa, tengok makna. Allah hebat sangat makna dia. Maknanya tawakalnya, berimannya kepada Allah ni. Apabila Allah beri ujian sakit, ujian takut, lalu dia rupanya bergantung, maknanya beriman kepada Allah. Maksudnya daripada doa tadi, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Makna dia, aku berlindung dengan kalimah Allah. Aku berlindung dengan kalimah Allah. Ni bukan kalimah ni, kalimah bahasa jamak ni. Bi kalimat, asal dia kalimatun. Belajar bahasa Arab, satu kalimah kalimatun, kalimatun. Dua kalimatani, jamak taksir, panggil jamak muannas salim. Kalimatun di sini aku berlindung dengan kalimah Allah. Jadi walaupun ia buat salah sini, dia tulis salah ni. Kita mengaji bahasa Arab, awak mengaji bahasa Arab, awak boleh kata salah makna ni, kena sambung lagi kalimah. Kadang-kadang kita mengaji nahu, kalau awak mengaji nahu, mengaji sarah, ustaz kita berapa bagi salah, kita duduk sini, kita dengar yang mengajar, salah kat tangan, salah tu ustaz bagi datang berapa bagi bawah. Apa? Bagi ini maf'ul bih ni, kata-kata. Ini kelebihan kalau kita mengaji nahu, sarah, kalimah bahasa Arab. Tengok sini dia tulis kalimah Allah, bukan kalimah Allah. Pasal kita tahu tu, kita tengok sini ni, bi kalimati. Kalimat ini jamak muannas salim dia panggil. Kalimatun, kalimatani, kalimatun. Jadi aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaan dan seksaannya. Kalimah Allah ni antaranya ayat Quran, antaranya ayat-ayat Quran. Ni kalimah Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta berlindung dengan kemuliaan kalimah Allah. Ataupun biasanya juga kita berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Hak ni a'udzu bikalimatillah. Kita boleh minta berlindung dengan Allah. Macam a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu, aku minta berlindung daripada Allah. Hak ni pula, aku minta berlindung dengan kalimah Allah. Maknanya kalimah Allah, kalam Allah tu ada barakah. Allah yang jadi, maknanya Allah yang jadi. Kita tak tahu. Kalau dia tak ajar ni, kita tak berani. Kalau Nabi tak ajar, kita tak berani. Kita berani a'udzubillah ya. A'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. Kita tak berani nak reka. A'udzu bikalimatillahi tammati, kita tak berani. Aku minta berlindung dengan kalimah Allah, boleh ke? Boleh ke minta berlindung dengan kalimah Allah? Boleh ke? Nabi ajar boleh. Nabi ajar boleh lah. Dah kalau dulu saya tak berani. Kalau kita tak jumpa lah, tak berani. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah. Dengan Allah. Hak ni minta berlindung dengan kalimah Allah. Boleh tak jadi syirik? Tak jadi syirik, mensyirikkan Allah dengan kalimah-kalimahnya. Tak. Mana tahu tak? Kalau tidak khabar, kita tak tahu. Ni Nabi ajar ni, Nabi ajar ni a'udzu bikalimatillah. Jadi kalau kita mari takut, dah kita dah ingat habis, contoh kita dah ingat habis, kita baca separuh.
Macam saya kaji sebutkan, kalau boleh kita jangan tinggal buat. Kita wasa nak buat paruh. Jangan tak mampu semua tinggal semua. Jangan tak mampu semua tinggal semua. Dah lagu mana ustaz? Paruh dah. A'udzu bikalimatillahi tammat. Contoh. Dah kita dah ingat min ghadabihi wa iqabi. Kita kata. Jadi kita baca hak ni, yang pertama boleh pahala baca tu sebagai zikir, sebagai doa. Yang kedua ialah kerana kita ikut sunnah Nabi pernah buat gitu, baca gitu. Jadi kita baca boleh dua pahala hak Nabi ajar ni. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaan dan seksaannya serta kejahatan hamba-hambanya. Jadi takut ada hamba-hamba Allah ni hak jahat. Hamba Allah ni ada hak jahat. Hamba Allah, dia hamba Allah tapi jahat. Seperti manusia, seperti jin, seperti manusia, seperti binatang. Jadi kita nak minta dengan siapa? Ada orang yang masuk hutang tau, Tok Bomo biasa, tapi tak semua. Masuk dalam hutang Tok Bomo, ia minta dengan tu, Toki saya mari ni, tolong jaga saya Allah. Lepas tu ambil air pula. Nabi Ilyas dia kata, Nabi Ilyas Tok Bomo, ya kabut saya tanya saya tak tahu kau. Dia tanya Ustaz, saya minta dengan air dalam hutang ni dengan Nabi Ilyas. Saya koma-koma saya boleh nampak lah juga. Nabi Ilyas tu bukan kerja tu. Nabi-nabi ni dia kerja, dia dakwah orang, nasihat orang, tegur orang. Dia tak jaga air dalam hutang tu. Ada setengah Tok Bomo tu dia nak ambil air. Dia nak ambil air, nak ambil daun. Daun obat yang pertama dia kata ni daun obat. Satu. Yang kedua tak bawa jatuh tanah. Tak bawa jatuh tanah. Lepas tu nak noneng kalau dia ke dak pasar. Hak noneng ni dia sangat laba. Ya ilaha illallah. Tapi dia ajar gitu. Gay dia tu Bomo tu kau ajar. Kalau Allah ajar apa? Kalau Nabi ajar. Hak nonengnya. Selagi nakal lagi, tak mau ambil dengan tangan, nak ambil dengan mulut. La ilaha illallah. Tengok jangan main. Awak besar ni jumpa dengan Tok Bomo pelik-pelik tu, awak jangan terima pelik-pelik gitu. Yang pertama, dia mari depan mak saya, Tok Bomo tu mati dah dia. Dia tengok daun saya dah anda tak masa tu. Saya budak kalau saya anda saya jawab dah. Dia kata daun ni daun obat satu. Yang kedua tak bawa jatuh tanah, nak ambil orang noneng. Ya ilaha illallah. Besar ni baru saya ingat balik. Dak apa noneng satu hal dah. Tak mau ambil dengan tangan, nak bakal ambil dengan mulut. Allah, cari nyakit sungguh mena. Sebab tu orang ngajar, tengok ni, ini kaedah ni. Orang ngajar kita jangan ambil belaka. Oh tutup mampu. Tutup. Kita tak ambil belaka. Macam saya mengajar ni, saya ustaz, jangan 100. Jangan ambil 100. Jangan ambil 100. Semua ustaz-ustaz tak ambil 100 dengan dia. Kena pilih. Imam Syafi'i, saya dah ambil 100. Imam Syafi'i, dia belajar dengan Imam Malik. Ya tu guru dia Malik, dia dah ambil 100. Hak Nabi kena ambil 100. Hak Allah kena ambil 100. Hak Islam kena ambil 100. Hak mazhab jangan ambil 100. Hak parti politik jangan ambil 100. Imam Malik kata cakap manusia ni boleh diterima dan boleh ditolak. Comel kata-kata dia. Imam Malik nak ajar tak mau fanatik, tak mau yang ambil 100. Saya tidak maksum, ulama tidak maksum, Nabi maksum. Okey, jangan ambil 100. Imam Malik kata cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak. Ya kalau ada fanatik, nyakit fanatik ni. Oh ustaz dia kok, tok guru dia kok. Tu dak dengar cerita hujan tak basah. Saya kalau jumpa orang tu hujan tak basah, saya dah ambil 100 dia.
Awak dah basah tu cerita lain. Saya kalau jumpa orang kata dia Tok Guru terbang atas langit 4 kali sehari, ini kaedah. 4 kali sehari terbang atas langit, saya dah ambil 100 hak dia. Betul saya ambil. Betul awak saya ambil. Kalau awak Tok Wali, orang kata awak Tok Wali. Tok Wali pun Nabi, Nabi lain, maksum. Wali tak maksum. Nak ajar kaedah supaya jangan fanatik. Jangan fanatik, tak boleh maknanya. Jadi maknanya kita jumpa Tok Bomo, biar kita nampak ada betul. Tak betul. Ni betul ni. Biar kita nampak ustaz mengajar. Ni betul ustaz mengajar gini, tapi awak tak disa ustaz mengajar tak betul. Biar saya pun, saya nak arah. Saya suka awak gitu saya. Punah dengan saya kalau bakal terima belaka. Tak. Jadi saya pergi ke Mesir. Tok Guru saya ke Mesir, saya dah ambil 100 dia. Saya pergi ke Syria, saya dah ambil 100. 10 orang guru saya pilih-pilih. Itu hak saya. Dia pilih tak? Dia pun jadi Tok Guru, jadi ustaz, dia pilih tak? Saya pergi ke Yaman, saya pilih. Saya duduk dalam mazhab Syafi'i, saya pilih. Ada beberapa benda saya tak setuju. Saya lebih setuju Imam Malik dalam masalah ni. Maknanya. Tapi kalau kita kata orang dengar ni, anak-anak ni tak faham lagi gitu, tak faham lagi, biarlah. Tapi ada dalam kepala kaedah. Bukan setiap guru tu nak ambil belaka. Jadi apabila saya tengok orang Tok Bomo tu biar tak kepala, bagi saya hebatlah dia. Saya tahu dia sejik sama. Dia sejik sama pocik ni Tok Bomo, tapi sejik sama. Mati pun balik sejik. Biar tak kepala. Tak minum arak, tak berjudi, orang baik, tapi hak dia faham tu tak betul. Dah laku mana? Hak betul dia kita ambil, hak tak betul dia jumpa daun obat. Faham tu? Tak boleh ambil Ustaz. Dia kata saya ading kan. Jadi tak boleh baik. Tak boleh ambil rasa saya budak-budak ni. Kena ambil hak non ni. Tu boleh tu non ni. Kita nampak non ni ada tempat saya lah. Tu saya tahu. Tu non ni yang boleh ambil. Ni wabah. Dia pun cakap bawa kita ni wabah. Saya kecil dia sedap itu. Lepas tu tak boleh ambil dengan tangan, ambil dengan mulut. Dah. Orang gila bukit yang Toki ke apa? Toki tu jin lah. Dia tengok bila dah tahu Toki tu. Dan saya ni mari bukit ni, tolong kapolah ke rima-rima babi ular jangan wika kau aja. Dah main lagu tu dekat Nandang. Lepas tu nak ambil air pula ni. Wahai Nabi Ilyas, ni apa dia ni panggil hamba-mu ke apa, nak ambil air ni. Saya reti dah, saya kabur. Saya kata orang lain pula tu, Nabi Ilyas bukan kerja tu. Mu kena minta dengan Tuhan. Air Tuhan tu, air Tuhan, bukan air Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun hamba juga, dan bukan kerja dia. Mu minta dengan Tuhan. Mu nak masuk hutang minta dengan Tuhan, nak pergi laut minta dengan Tuhan, nak ambil air, nak ambil daun, semua mu nak buat apa tu, minta dengan Tuhan. Tu yang kita kata minta dengan Tuhan tu. Tiba-tiba kita baca pagi ni pula, jumpa pula a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku minta berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kalau kita tak, kalau Nabi dah ajar ni, mungkin saya kata syirik. Pasal kita kena minta dengan Allah. Seperti a'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu, minta dengan Allah berlindung. Tiba-tiba hari ni kita dengar, boleh juga dengan kalimah Allah. A'udzu bikalimatillah, aku minta berlindung dengan kalimah Allah. Qul huwallahu ahad ke, Fatihah ke, Yasin ke, Qul a'udzu birabbin nas ke, kita minta berlindung dengan kalimah Allah. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaan, kemurkaannya dan seksaannya. Seksaan Allah minta berlindung. Ya Allah, contoh kita duduk hujang-hujang, duduk berehat, lapar-lapar perut duduk dalam kain limuk ke, ya Allah, aku minta berlindung daripada kemarahanmu. Sobek lah tu,
Hak Nabi ajar. Biar tak ngapa suti hak ni pun, tak ngapa suti macam hak dalam kitab ni. Cuma kita ingat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, masuk syurga ke dak aku ni. Dia mari gitu. Oh, kita pun minta lalu ya Allah, masuklah aku dalam syurga. Kalau ikutkan wahai Tuhan, aku ni orang lemah, orang banyak dosa. Zaman-zaman muda aku dulu bahawahnya orang lah, wah jambu orang lah, budak-budak tahun 70-an dulu jumpa wah jambu, bahang wah jambu, tak tahu kala wah orang dia panggil Malisa kan pula ni. Bahang juga dah tahu kala. Maknanya kejar dia orang. Wah jambu pun kejar masa tu. Malam-malam kau lepas kaki kau bawa lampu ni disuruh wah jambu. Set-set ni dah saya rasa ni dah main telefon dah ni. Dah main telefon dah. Kita nak budak dah telefon tak ada apa dah. Solo tu ke buah jambu lo jambu nawa dia panggil. Dalam kita ni musik jatuh. Berah bunyi, tengok pokoknya tu. Daun kering, seru. Angin tak ada. Kata atu ni. Dah kutik buah jambu lagi balik. Bau lagi balik tu. Dah zaman tu. Buah jambu apa makan? Buah jambu laut. Dia orang tua daripada saya ni lagilah. Buah jambu laut tu makan tupa. Manis pula. Jambu laut tu. Buah muting tu kok kendong masuk hutan belah-belah cari kayu api dulu. Kita main kayu api nak hujang gini sebelum hujang ni. Cari kayu api bahang buah mata ayam lah, buah muting lah, bawa kain apa dia panggil, kain batik sakuk buat boh ni. Seraju-raju mana ada masa tu. Raju-raju boh dalam tu suka kau. Malam-malam pergi ngaji bawa jamang pula, aku tak ada. Orang tua pada hari ni memang berat lagi awal dulu. Tapi nak ceritanya ialah kita minta berlindung dengan Allah. Dan boleh juga aku minta berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah Allah. Daripada apa? Daripada kemurkaan. Kemurkaan. Jadi kalau kita ingat malam-malam ingat syurga, minta lalu. Ya Allah, aku masuklah aku dalam syurga. Aku ni lemah, aku banyak dosa, tapi wahai Tuhan, berilah aku syurga dengan rahmat-Mu. Ingat neraka pula, ya Allah, janganlah kena neraka aku. Lepas tu pula tengah hujan gini, kita pun ingat kalau aku duduk dalam kubur ni, Allah hujan jeruk aku. Ya mari, kadang-kadang orang saya tak tahu, orang lain saya mari Allah berjeruk aku seorang seorang dalam kubur lagu mana. Jadi kita pun mari takut lagu tu, kita minta dengan Tuhan. Kalau tak takut langsung bahaya. Sebab tu Tuhan beri takut ada. Cuma kena kawal takut, kena letak tempat dia takut tu. Ya Allah, takut selamat aku tak mau saat masuk neraka. Wahai Tuhan, aku tak mau saat pun masuk neraka. Setengah saat apa pun tak mau. Kena cakap gitu, kena kata gitu ke Tuhan. Wahai Tuhan, maknanya cakap dalam kereta kemari ingat ni taya. Biar kawan dengan Tuhan tu lebih, biar baik dengan Allah tu lebih. Maknanya kita kawan dengan saya ni, kita nak baik dengan Tuhan tu lebih lagi. Lebih lagi. Biar jadi kasih sayang maknanya. Dan seksaannya minta berlindung daripada seksaan Allah. Allah tak kira siapa ni, tak kira mazhab mana, tak kira puak mana, tak kira parti mana, bangsa mana, tak kira ni, tak kira. Sama je. Kita kadang-kadang kalau kira mazhab kita, kira parti kita. Parti tak masuk neraka, kita yang masuk neraka. Jadi kita tak sedar politik tu, mabuk dengan mainan politik tu. Mung saya neraka, aku saya suka. Jangan buat begitu. Atas kita jahat ke baik kita? Baik kita mau duduk kat mana pun syurga. Amerika duduk Amerika, negara kafir. Dia baik dengan Allah, baik dengan manusia. Jangan baik dengan Allah saja. Baik dengan Allah, baik sangat dengan orang. Balok situ, beci situ, beci sini, maki situ, maki sini. Tak jadi. Dia kena baik dengan Allah, baik dengan manusia dan dengan makhluk ni, kucing-kucing apa,
Seremuk pun Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman ni kerajaan besar. Kerajaan besar tak ada lagi. Dunia habis yang dia meretok Nabi Sulaiman. Tapi seremuk dah lalu, dia beri. Dia beri. Ngekuda dia lah. Lepas tu seremuk tu cakap. Semut tu kata masuk belaka. Masuk dalam sarang belaka ni. Tentera Nabi Sulaiman mari ni. Senyum Nabi Sulaiman dengar dia tak sombong. Dia senyum. Dia tak mengaji. Seremuk ni bahasa bodoh ni mana dah. Ni bodoh main tak mulut kadang-kadang. Pergi atas kepala duduk dalam masjid main bodoh korang. Jangan. Seremuk kata boh dia. Seremuk dia ada boh. Kaya jalan beratur kan. Dia jalan beratur. Saya Tuhan bagi. Saya cakap ni bukan kata nak cakap besar. Saya Tuhan bagi hati saya lah. Saya dulu saya pergi bukit. Pergi kat ayah saya dengan basikal. Ada hak baik sikit saya. Saya jahat banyak juga tapi sikit saya baik. Saya tengok seremuk tu beratur jalan. Saya beri basikal saya akak. Saya tak tahu lagi cerita Nabi Sulaiman. Tapi perasaan saya tak boleh tengok. Saya rela akak basikal saya. Akak basikal boleh lepas kayu pula belum. Hak baik sikit saya ni bukan kata hak banyak sikit. Lah ni dalam rumah saya, puan saya marah hampir sembuh sebenarnya tau. Sembuh seremuk. Saya dah boleh sembuh, jangan sembuh lah. Biarlah dia tumpang duduk. Allah biar ke dia lah. Jadi dia beratur mari cari kuih saya ni dalam rumah saya. Saya dalam rumah jalan pakai kursi. Saya pakai kursi kini rumah. Saya kaki kaki pakai ngesok gini dalam rumah. Jadi kena seremuk tu. Kalau saya dah akak, saya rela akak kursi. Badan kita sakit kaki, akak aboh dan minum maknanya. Lepas tu kita jalan. Hak sikit baik pada saya lah maknanya. Bukan banyak. Mana rasa kesiang. Mudah rasa kesiang maknanya. Jadi nak ceritanya ialah kita minta dengan Allah. Apa sahaja berlaku minta dengan Allah. Tapi jangan duduk saja. Jangan duduk saja pula minta dengan Allah. Contohnya minta tambah ilmu. Saya nak cerita lagi Ummu Salamah. Ummu Salamah ni bini Nabi. Isteri Nabi nama Ummu Salamah. Yang nikah dengan janda. Anak 3 orang. Anak Sufyan bin Harb. Adik-beradik dengan Muawiyah. Nabi dengan Sayyidina Muawiyah Ipoh. Nabi jadi apa Ipoh? Dia adik. Orang Syiah kafir Muawiyah. Orang Syiah kafir Muawiyah ni. Kesang daripada tu orang Melayu kita, saya tak jumpa seorang lagi nama Muawiyah. Orang Melayu kita pun benci ke Muawiyah ni. Pasal dia berlawan dengan Sayyidina Ali. Dia perang dengan Sayyidina Ali. Jadi Syiah dia sokong Sayyidina Ali. Dia sokong Sayyidina Ali. Dia kafir kepada Muawiyah. Ahli Sunnah wal Jamaah walaupun tak setuju dia perang, kita tak benci ke Ali, kita tak benci ke Muawiyah. Kita sayang Muawiyah, kita sayang Ali. Ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah dia benci kepada Muawiyah, yang kafir Muawiyah. Padahal Muawiyah tu penulis wahyu, penulis ayat Quran di zaman Nabi dulu. Makna besar jasa dia ni. Dia ada ipar kepada Nabi. Khawarij pula masa tu. Khawarij ada, Syiah ada. Khawarij lagi ganah. Khawarij yang kafir Ali, yang kafir pula Muawiyah. Dua kelompok yang faham. Dua-dua. Tengok. Kat mana comel? Ahli Sunnah. Dia tak kafir Ali, dia tak kafir Muawiyah. Dia sayang Muawiyah, dia sayang Ali. Syiah kafir Muawiyah, sayang Ali. Khawarij kafir Ali, kafir Muawiyah. Berat. Ummu Salamah, cerita Ummu Salamah. Baca doa ni, nak cerita doa ilmu ni. Ummu Salamah dia nikah dengan Abu Salamah di Mekah. Apabila Nabi berhijrah, ia berhijrah juga dengan Nabi. Mungkin waktu lain. Suami isteri pergi hijrah ke Madinah. Tiba-tiba dalam peperangan, mungkin perangan Uhud, meninggallah Abu Salamah. Meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ni Nabi pun kahwin dengan dia atas nama nak tolong. Setengah-setengah orang yang kahwin ramah ni atas nafsu. Nabi ni dia kahwin kerana nak bantu sahabat dia, isteri sahabat dia ni, maknanya kahwin dengan dia.
Ummu Salamah meriwayatkan satu hadis yang merupakan doa, iaitulah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini lepas subuh lepas subuh Nabi sentiasa baca. Nabi sentiasa baca lepas subuh. Tapi tengok makna tu. Aku memohon kepadamu wahai Tuhan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Dua ilmu manfaat ni. Ilmu dunia, ilmu agama, ilmu akhirat ni. Ilmu dunia ada hadap tu, nak tu. Ilmu akhirat ni, ilmu agama ada hadap tu. Ada juga orang ajar hadap tu. Kita tak ambil. Kita nak nafi'ah. Wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang baik. Bukan saja halal, tapi tayyibah, baik. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima oleh Allah. Kita minta kita beramal ni, biarlah amalan yang Allah suka. Kadang-kadang